tengok tulisan awak. Kenapa rendah sangat ni? Awak belajar ke tak ni? Ha? Tak minat belajar ke? Kalau tak minat belajar, tak payah belajar lah. Duduk rumah. Ibu kecewa sangat dengan Akil. Ya, ambil dah pesan awak. Okey, boleh duduk. Terima kasih, Cikgu. Hello? Hello? Ni Cikgu Wani ke? Ya, saya. Ni saya, ibu kepada Akil. Oh, Mak Akil. Saya nak tanyalah Cikgu, tentang Akil ni. Sejak akhir-akhir ni saya tengok dia macam berminat untuk belajar. Kemudian rajin pergi sekolah. Boleh saya tahu kenapa? Ya ke? Alhamdulillah. Cikgu buat macam mana ya? Oh, macam ni Puan. Sebenarnya sekarang ni saya menggunakan kaedah ICT. Sebab kita tengah nak perkasakan pendidikan digital. Contohnya kita guna quizzes, game, live worksheet. Selalunya saya gunakan Kelangkah D5 tu lah. Oh, macam tu. Patutlah. Terima kasih banyak Cikgu. Okey, Assalamualaikum.